Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilman wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dan meneruskan satu siri pengajian yang baru sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang sudah semakin hampir, tuan-tuan. Hari ini 5 hari bulan. Kalau tidak ada aral melintang, kemungkinan kita akan puasa pada 19 hari bulan. So lebih kurang ada dalam masa 14 hari lagi ataupun lebih kurang lah 14 hari lagi sebelum kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak dengan keimanan, ketakwaan, ihtisab, berharap kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan, umur yang panjang untuk sampai kepada bulan yang mulia tersebut. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sebagaimana yang saya kongsi pada tuan-tuan melalui poster, kita punya program ni tuan-tuan akan dilakukan lebih kurang 10 siri. Kita akan buat lebih kurang 10 pertemuan. Dan ia adalah berkaitan dengan hukum hakam puasa lah, yang paling penting sekali. Tapi sedikit sebanyak, kita akan bahaskan juga beberapa perkara yang mungkin berbangkit, melibatkan sebagai contoh zakat fitrah, melibatkan solat qiyam, solat tarawih dan seumpamanya lah, mengikut kesesuaian masa yang ada. Jadi tuan-tuan, satu lagi berkaitan dengan pengajian kita ni tuan-tuan, dia more kepada ulang kaji lah. Maksudnya dia more kepada ulang kaji, tuan-tuan tak boleh nak bajet yang tuan-tuan akan dengar semua hukum hakam puasa sebelum hari pertama bulan Ramadan. Itu bukan orang kata tujuan kelas ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita nak buat macam tu, kita terpaksa buat kelas kita semua sebelum bulan Ramadan. Dan tidak ada kelas dalam bulan Ramadan. Tetapi nak buat macam mana? Ini je waktu yang lapang yang ada, so dia more kepada ulang kaji. Dan ulang kajinya tuan-tuan, dia bukanlah ulang kaji yang orang kata 100% akan fokus kepada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana merupakan mazhab ramai daripada kita dan juga mazhab rasmi di negara ini. Tetapi dia ialah satu pengajian yang akan membahaskan isu-isu penting berkaitan dengan hukum hakam Ramadan menurut kacamata mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dan juga menurut kacamata mazhab-mazhab yang lain. So tuan-tuan, akan ada isu-isu yang mana kita akan bahaskan mazhab yang lain. Kemudian kita mungkin akan terlibat dengan perbahasan dalil sedikit sebanyak. Dan perkara ini tuan-tuan akan melibatkan isu-isu lama dan juga isu-isu baru. Nampak tak? Ini akan melibatkan isu-isu lama dan juga isu-isu baru. So, saya harap tuan-tuan sedar berkaitan dengan manhaj perjalanan kelas ini. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, insya-Allah untuk perbahasan berkaitan dengan hukum hakam puasa tu saya akan share di depan di skrin tuan-tuan ni slide lah. Slide mungkin dalam bentuk PDF ke apa. PowerPoint yang saya akan share pada tuan-tuan dalam bentuk PDF. Dan saya akan pilih isu-isu yang saya rasa benda ni selalu berlega dalam masyarakat, sama ada isu yang lama ataupun isu yang baru. Dan selain daripada tu tuan-tuan, mungkin isu-isu yang saya tidak tanya, tuan-tuan boleh tanya melalui apa panggil in-call messages di sini. Jelas tak tuan-tuan? So itu adalah satu perkara yang sangat penting yang saya nak sampaikan berkaitan dengan manhaj perjalanan kelas kita. Kita
fokus pada mazhab Syafi'i, tetapi ada perbandingan dan banyak isu ni tuan-tuan saya akan bahas berkaitan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain ni tuan-tuan berdasarkan kitab Fiqhus Siyam yang ditulis oleh guru kami Dr. Fadl Abdullah Murad hafizahullah, sebagaimana saya iklan di dalam Facebook dan sebagaimana gambar tu saya letak di poster lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kitab tu banyak ratus muka surat, tetapi saya akan ambil isu-isu yang penting dan saya akan letak dia punya poin-poin utama, macam pendapat yang kata sah mazhab mana, apa dalil mereka, pendapat yang kata batal mazhab mana, apa dalil mereka. Dan saya ni tuan-tuan bukan jenis dia panggil tarjih. Tarjih ni apa? Mengunggulkan satu pendapat ke atas pendapat yang lain. Tidak, sebab ini bukan majlis fatwa. Bukan ini majlis untuk menentukan pendapat yang mana lebih kuat, pendapat yang mana kurang kuat. Itu bukan maksud daripada majlis ini. Nampak tak tuan-tuan? Maksud daripada majlis ini adalah untuk kita tahu hukum hakam fiqh berkaitan dengan puasa, tetapi melalui pendapat yang pelbagai yang ada di dalam orang kata kerangka fiqh umat Islam yang besar ni. Wallahu a'lam bissawab. So saya rasa semua clear tuan-tuan. Bismillah. Clear Maulana. Kemudian tuan-tuan, macam biasalah, untuk kelas pertama dengan kelas yang kedua ni tuan-tuan, saya akan khususkan untuk mukaddimah. Kalau kelas yang pertama ni tuan-tuan, kita akan cerita berkaitan dengan 10 perkara asas yang kita sebut sebagai mabadi' asyarah untuk ilmu fiqh. Senang cerita tuan-tuan, mabadi' asyarah ni ialah perbahasan-perbahasan yang disebut oleh para ulama untuk bagi kita nampak gambaran ilmu fiqh ni apa. Nampak tak? Mungkin dalam kalangan kita ni ada penuntut ilmu ataupun penuntut ilmu yang rasmi. Dan mungkin ada dalam kalangan kita ni walaupun dia bukanlah penuntut ilmu rasmi di sekolah, di universiti ataupun di madrasah, di pondok, tetapi dia kerap belajar secara berstruktur, maka dia tahulah apa yang dibahaskan ni. Namun begitu pada masa yang sama ada dalam kalangan kita orang awam yang baru nak berjinak dengan ilmu dan seumpamanya. So saya punya manhaj, saya punya metodologi tuan-tuan sebagaimana yang diketahui oleh ramai yang ada dalam ni ialah saya tidak akan sekali-kali insya-Allah skip mana-mana daurah, mana-mana program baru, saya tidak akan sekali-kali skip perbahasan mukaddimah berkaitan dengan mabadi' asyarah ni. Cuma beza dia tuan-tuan, mabadi' asyarah ni saya nak bahas panjang ataupun pendek. Nampak tak? Tetapi untuk skip itu hampir mustahil dalam kehidupan saya. Sebab kalau siapa yang masuk kelas-kelas fiqh sebelum ni, mabadi' asyarah mungkin sampai 10 pertemuan. Mungkin sampai ada 12 pertemuan. Namun begitu, kali ini tuan-tuan, kita akan cuba bahaskan berkaitan dengan mabadi' asyarah ni dalam pertemuan pertama. Kemudian, untuk pertemuan yang kedua, pada minggu hadapan sebelum kita puasa tuan-tuan, adalah berkaitan dengan apa? Adalah berkaitan dengan maqasid. Ataupun kita selalu terjemah sebagai objektif. Iaitu berkaitan dengan maqasid, berkaitan dengan objektif syariat, berkaitan dengan puasa. Jadi akan adalah perbahasan-perbahasan yang saya akan sediakan slide insya-Allah tuan-tuan. Saya akan buat kesimpulan daripada apa yang ditulis oleh guru kami Dr. Fadl Abdullah Murad di dalam kitab beliau sebagaimana yang saya bagi tahu tadi. Jelas So, tuan-tuan, untuk dua pertemuan ini tuan-tuan tidak ada orang kata perbahasan berkaitan dengan hukum hakam puasa lagi lah. Jadi siapa yang datang pun ahlan wa sahlan, siapa yang tidak datang pun saya tak kata apa, sebab ini bukanlah macam kelas-kelas pengajian yang lain yang saya buat yang ambil masa bertahun-tahun dan memang saya akan tulis kontrak, desain, akur janji dan seumpamanya lah. Yang ni tuan-tuan sebab dia melibatkan fardu ain satu, kemudian menjadi kewajipan kepada tuan-tuan untuk belajar dan menjadi kewajipan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sebanyak ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada saya, maka saya tidak akan berkeraslah dengan kehadiran untuk kelas ini. Siapa yang hadir
dia dikira sebagai menuntut ilmu. Siapa yang tidak hadir, dia tidak dikira sebagai menuntut ilmu. Tapi kalau dia dengar rakaman, insya-Allah dia juga dikira sebagai menuntut ilmu. Masalah pahala dan seumpamanya ni tuan-tuan, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, apa yang kita buat, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Yang paling penting, apa yang kita buat, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, hari ini kita akan mula bahaskan berkaitan dengan Al-Mabadi Al-Asharah. Al-Mabadi Al-Asharah ni tuan-tuan selalu diterjemah sebagai 10 prinsip asas. 10 prinsip asas. Jadi tuan-tuan, para ulama kita sebelum masuk ke dalam mana-mana bidang ilmu, mereka akan bahaskan 10 prinsip asas ini. Supaya apa? Supaya saja apabila mereka nak belajar sesuatu ilmu, mereka akan dapat gambaran berkaitan dengan ilmu tersebut. Nampak tak? Kalau kita hari ni tuan-tuan, kalau melibatkan pengajian, universiti dan seumpamanya, orang akan buat booth. Betul tak? Booth pendidikan. Universiti mana, kos apa, prospek kerjaya, apa yang dapat diharapkan. Semua benda tu tuan-tuan, kalau kita nak kiaskan dengan Mabadi Asyarah, itulah konsep dia. So, apabila pelajar-pelajar dalam satu pertemuan, dua pertemuan, mereka dengar berkaitan dengan Mabadi Asyarah ni, mereka akan tahu, oh ini ilmu fiqah, oh ini hukum belajar ilmu fiqah, oh ini sebabnya ada mazhab yang pelbagai dalam Islam dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Kalau tidak, orang dia tidak akan dapat gambaran yang jelas, dan last sekali dia akan berada dalam kekeliruan. Terutamanya apabila melibatkan ilmu fiqah ni tuan-tuan, kita tengok masih ada ramai orang awam yang tak tahu apa itu mazhab pun. Sebagai contoh, dia tak tahu pun apa itu mazhab. Dan pada dia, apa yang dipegang ini seolah-olah itulah Islam yang disebutkan secara jelas oleh Allah dalam Quran, ataupun yang disebutkan secara jelas oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis. Nampak tak? Ataupun ada mungkin satu orang dia kenal ada mazhab-mazhab lain, tetapi dia kata aku mazhab Syafi'i. Jadi dia hakikatnya dia tak tahu pun mazhab Syafi'i itu macam mana. Adakah semua ulama dalam mazhab Syafi'i sepakat akan sesuatu permasalahan, ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mereka berbeza pendapat akan sesuatu permasalahan. Nampak tak tuan-tuan? Ini semua adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tasawwur, iaitu gambaran berkaitan dengan ilmu yang dia akan pelajari itu, gambaran yang tidak lengkap, ataupun dia tidak ada gambaran langsung. Ini tuan-tuan, satu perkara yang mana disebut oleh ramai jugalah ulama yang mereka sebenarnya mengkritik sebagai contoh pengajian dan juga pengajaran fiqh dalam dunia Islam. Hatta di madrasah pun. Kritikan mereka tu macam mana tuan-tuan? Mereka kata pelajar-pelajar bila masuk tahun 1, tahun 2, terus pelajar-pelajar tersebut dihadapkan dengan hukum hakam yang pelbagai. Habis satu kitab tahun 1, naik satu kitab tahun 2, benda yang sama juga. Habis tahun 2, naik tahun 3, kitab fiqh yang lain tetapi dalam mazhab yang sama, benda yang sama juga. Mereka tak pernah ada satu gambaran yang jelas berkaitan dengan ilmu fiqh yang mana mereka belajar. Nampak tak? Apa yang menyeliputi ilmu fiqh tersebut? Apa kesejarah yang ada di sebalik ilmu fiqh tersebut? Jadi tuan-tuan, kerana tidak ada gambaran yang demikian, menyebabkan apa? Menyebabkan mereka tidak dapat maklumat yang baik berkaitan dengan ilmu yang mereka pelajari. Dan mereka tidak dapat berhadapan dengan orang kata perselisihan sebagai contoh yang akan datang dalam kehidupan mereka apabila melibatkan pendapat yang pelbagai dalam kalangan ulama dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, sebab tu masyayikh kami, semoga Allah Subhanahu Wa Taala balas mereka dengan kebaikan, mereka selalu memberi penekanan agar apa tuan-tuan? Mabadi Asyarah, 10 prinsip asas ilmu. Tak kiralah ilmu apa kita nak belajar, fiqh ke, hadis ke, akidah ke, mesti di-explain, mesti diterangkan. Kalau tak dapat panjang, pendek. Tetapi jangan sekali-kali ditinggalkan. Jelas tak tuan-tuan? Nota ni tuan-tuan, saya akan share kepada tuan-tuan
dalam grup lah. Tapi ni nota yang lama dah pun. Nota yang saya dah share untuk beberapa kelas pengajian saya dah. Sekarang kelas pengajian saya fiqh dah masuk siri yang kedua. Jadi nota yang sama je. Saya tak nampak orang kata keperluan untuk saya ubah nota ni lagi. So basically nota ni mungkin akan berterusan lah sampai bila-bila. Calo. So dalam bahasa Arab tuan-tuan, 10 mabadi tu, 10 prinsip itu telah disyairkan oleh sebahagian ulama. Ini antara syair yang masyhur lah. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di ikhtafa wa man daral jami'a haza syarafa. Tuan-tuan, saya ni tak pandai nak baca syair ikut cara orang Arab. Dia punya lenggok, dia punya baris apa tu saya tak berapa pandai. So saya bacalah dengan sekadar apa yang saya ingat dan saya tahu. Sebab dalam masalah syair ni tuan-tuan, bagaimana dia punya rima dan seumpamanya tak bagi baris ke tak bagi baris, panjang ke pendek, itu dia ada ilmu yang khusus yang dipanggil sebagai al-arud wal qafiyah. Kalau tak silap saya, ilmu tu macam tu nama dia. Nampak tak? Al-arud wal qafiyah. Budak-budak ni kata mengarut dan payah. Nampak tak? Sebab ialah bagaimana cara kita nak baca syair itu dengan rima, dengan dia punya potongan lenggok dia tu yang betul. Kita bila kita belajar syair tuan-tuan, kita just nak ambil dia punya pengajaran. Betul tak? Isi kandungan dalam syair tersebut, apa yang nak disampaikan. Tetapi bahasa Arab tidak. Mereka ada subjek khusus. Siapa yang periksa stamp Sijil Tinggi Agama Malaysia ni tuan-tuan, dia tahulah ni subjek ni. Al-arud wal qafiyah ni. So saya baca tuan-tuan dengan cara saya je lah. Cuma dia punya terjemahan ni yang paling penting. Sesungguhnya saya terjemah secara prosa walaupun dia datang dalam bentuk syair. Ketahuilah bahawa prinsip asas bagi sesuatu bidang ilmu itu ada 10. Had. Had ni maksud dia ialah ta'rif. Apa maksud ta'rif tuan-tuan? Ilmu yang kita nak belajar tu, kita nak sebut fiqh tu. Apa ta'rif dia? Kadang-kadang orang disebut satu-satu benda tapi dia tak tahu apa pun. Betul tak? Orang sebut istilah, dia pun sebut istilah. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut mak jargon. Mak jargon. Maksudnya mak jargon ni tuan-tuan guna perkataan bombastik. Dia faham ke tak faham, itu cerita lain. Orang lain faham ke tak faham, itu cerita lain. Jadi ilmu agama ni tuan-tuan, dia adalah satu ilmu yang sangat detail. Tadi saya tak tahu kenapa tiba-tiba dekat Facebook saya ada orang share perdebatan ataupun diskusi antara Ustaz Salman Ali dengan Ustaz Nodros berkaitan dengan Allah Ta'ala ni kan. Cumanya saya tak kisahlah, masing-masing ada pendapat tu kan. Tetapi saya tertarik tuan-tuan, bila duk cerita berkaitan dengan Allah ni menyeluruhi alam, meliputi alam dan seumpamanya. Dia dalam bahasa Arab guna perkataan muhit. Muhit, nampak tak? Muhit ni tuan-tuan kalau kita terjemah dia ialah menyeluruhi, menguasai, apa lagi perkataan dia, macam menyelubungi. Jadi tuan-tuan tahulah dalam masalah Allah Ta'ala ni kan tuan-tuan, ada yang kata Allah Ta'ala ni berjisim, ada orang yang menuduh Allah Ta'ala, orang mengatakan Allah Ta'ala ni berjisim dan seumpamanya. So bila duk bahas-bahas soalan ya ataupun tidak, saya tertarik dengan Ustaz Salman Ali punya pertanyaan jugalah. Bila ditanya, dia jawab balik dengan pertanyaan. Dia kata dia nak kena faham istilah yang digunakan tu apa maksudnya. Kalau kita tak tentukan maksud bagi istilah tersebut, saya tak boleh jawab ya ataupun tidak. Nampak tak? Kita tak boleh jawab ya ataupun tidak. Sebab tu siapa yang belajar mantik tuan-tuan, benda pertama yang dibahaskan ialah tasawwur. Bagaimana kita dapat gambaran yang jelas berkaitan dengan sesuatu benda itu. Benda A, benda B, benda C, benda D. Kita kena ada gambaran yang jelas. Kemudian barulah kita akan pergi kepada satu benda yang dinamakan sebagai tasdiq. Iaitu apa perkaitan antara A dengan B sebagai contoh. Adakah perkaitan secara positif ataupun perkaitan secara negatif. Nampak tak tuan-tuan? Jadi sebelum kita nak menghukum sesuatu, kita kena tahu sesuatu itu apa. Jadi sebab tu para ulama kita, mereka sangat mengambil berat berkaitan dengan permasalahan ta'rif.
Yang disebut sebagai al-haddu ataupun at-ta'rif. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian yang kedua ialah maudhu'. Maudhu' ni tuan-tuan dengan maksud fokus kajian. Kajian ilmu fiqh ni berkaitan dengan apa? Kemudian thamarah, hasil bagi kajian. Apa faedah yang kita akan dapat daripada mempelajari ilmu fiqh? Kemudian tuan-tuan, dia punya fadl, dia punya kelebihan ilmu fiqh. Kemudian dia punya kedudukan dalam orang kata kerangka peta pengajian Islam yang banyak ni ataupun yang luas ni, ada ilmu yang pelbagai. Ilmu fiqh ni dia duduk kat mana? Nampak tak? Kemudian apakah nama-nama lain bagi ilmu fiqh? Kemudian siapa yang mula orang kata mengasaskan ilmu fiqh? Kemudian apakah hukum mempelajari ilmu fiqh? Kemudian apakah permasalahan-permasalahan yang selalu dibahaskan di dalam ilmu fiqh? Jadi tuan-tuan, ini adalah orang kata 10 prinsip asas berkaitan dengan ilmu fiqh. Jelas tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah 10 perbahasan yang tidak boleh tidak lah. Saya kata tidak boleh tidak, mesti dibahaskan sebelum seseorang itu mula-mula mempelajari ilmu fiqh secara berstruktur lah. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. So, sebenarnya 10 prinsip ini tuan-tuan, dia bukan hanya terpakai untuk fiqh, dia terpakai untuk mana-mana ilmu. Kalau tuan-tuan belajar hadis pun, inilah 10 prinsip yang akan dibahaskan dahulu. Belajar akidah pun inilah 10 prinsip yang akan dibahaskan dahulu. Belajar tafsir pun inilah 10 prinsip yang akan dibahaskan dahulu. Jelas tak tuan-tuan? Shalom. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada perbahasan pertama. Itu berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif fiqh ni tuan-tuan, dia ada ta'rif dari sudut bahasa. Apa ta'rif dari sudut bahasa? Yang paling mudah tuan-tuan, al-fiqhu dia datang dengan makna al-fahmu, iaitu kefahaman. Nampak tak? Dia adalah dengan makna al-fahmu, kefahaman. Jadi tuan-tuan, ini merupakan pendapat yang dipilih oleh sebahagian besar ulama. Sebab ada khilaf lagi. Faham macam mana baru boleh dipanggil fiqh tu. Ada yang kata kena faham benda yang susah-susah baru dipanggil fiqh. Ada yang kata kena faham cepat, maksudnya tak boleh lambat selepas 4-5-6 jam baru faham, itu tidak dinamakan sebagai fiqh. Tetapi yang ramai ulama kata al-fiqhu ialah mutlaqul faham, iaitu asalkan faham, tak kira lah faham benda yang mudah ke, benda yang susah ke, faham cepat ke, faham lambat ke, yang paling penting dia adalah faham. Nampak tak tuan-tuan? Namun begitu, nak bagi tahu betapa detailnya bahasa Arab tuan-tuan, kalau seseorang itu dia faham dan dia ni orang yang cerdik, maksudnya dia faham dengan cepat, benda-benda yang susah yang dia faham pun banyak, cepat faham. Jadi tuan-tuan, ini orang kata orang yang cerdik. Biasanya orang kan sebut dia punya kata nama tu tuan-tuan sebagai faqih, iaitu satu orang yang sangat faham. Maksudnya dia faham cepat, dia faham bukan setakat benda yang mudah-mudah, dia faham satu benda yang orang kata susah pun dia faham. Dan biasanya dia mendahului orang lain dalam kefahaman. Jadi dia akan diberi nama faqih dari sudut bahasa. Nampak tak? Ada pun orang yang mana faham sekadar 1-2 benda yang simple-simple ataupun lambat faham. Ini orang tak guna kata nama faqih. Fa, qaf, ya, ha. Tidak. Biasanya orang akan guna kata nama faqih. Fa, alif, qaf dan juga ha. Walaupun kita terjemah tuan-tuan dalam bahasa mudah kita ialah orang yang mana memahami. Tetapi dua kata nama tadi tu tuan-tuan, faqih dengan faqih, adalah perbezaan antara langit dan bumi dia punya jauh dia dari sudut bahasa. Sebab tu bila orang dah sebut, oh fulan faqih, fulan adalah satu orang yang faqih, maksudnya fulan ni ialah satu orang yang mana dia mempunyai kefahaman yang baik, kefahaman yang tajam, bukan 1-2 masalah yang mudah, bukan. Beliau mempunyai kefahaman yang mana orang kata menyeluruh, cepat faham, permasalahan yang susah pun dapat faham dan seumpamanya. Jelas tak tuan-tuan? Jadi faqih ni sebenarnya adalah satu istilah yang sangat tinggi. Faqih ni tuan-tuan, kalau ikut uruf ulama-ulama dahulu, dia merujuk kepada mujtahid itu sendiri. Orang kata the highest level of ijtihad, the highest level of ilm, knowledge, ialah ijtihad. Nampak tak tuan-tuan? Dan orang yang mana mempunyai kemampuan berijtihad disebut sebagai mujtahid. Dan mereka lah sebenarnya faqih pada uruf dahulu. Nampak tak?
Bila kita sebut satu orang tu faqih, maksudnya satu orang yang mana telah sampai kata level ijtihad yang tinggi. Namun begitu tuan-tuan, apabila manusia semakin mundur ke belakang ataupun semakin malas, ilmu pengetahuan pun semakin mundur. Jadi faqih ni tuan-tuan, orang guna untuk merujuk kepada seseorang yang mana dia menghafal sekumpulan hukum hakam fiqh, terutama yang ada dalam mazhab dia. Nampak tak tuan-tuan? Orang yang mana menghafal sekumpulan hukum hakam fiqh yang ada di dalam mazhab dia. Itu pun bukan semua buku yang ada dalam mazhab dia. Mungkin satu dua buku yang dia pernah belajar, dia tahu. Orang kata isi kandungan buku tersebut, so orang pun mula panggil dia ni satu orang faqih. Nampak tak? Satu orang faqih. Tetapi tuan-tuan, faqih pada zaman ini jauhlah beza dia dengan faqih pada zaman dahulu. Sebagaimana bila kita sebut muhaddis pada zaman ini, tidaklah sama dengan muhaddis pada zaman dahulu. Pakar hadis pada zaman ini tidaklah sama dengan pakar hadis pada zaman dahulu. Tok peqah pada zaman ini tidaklah sama dengan tok peqah pada zaman dahulu. Jelas tuan-tuan? Sebab setiap istilah ni tuan-tuan, dia ada madlul lughawi, dia ada dia punya petunjuk dari sudut bahasa, dia ada madlul istilahi yang asli, dia ada madlul petunjuk dari sudut istilah yang asal, kemudian dia ada satu benda yang panggil madlul istilahi urfi, iaitu satu petunjuk yang mana mengikut istilah semasa, sezaman. Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Itu dari sudut apa tuan-tuan? Itu adalah dari sudut bahasa. Jadi fiqh ni, kalau orang tanya fiqh ni apa dia? Tuan-tuan kata fiqh dari sudut bahasa adalah dengan makna al-fahmu, iaitu kefahaman. Nampak tak? Calok. Kemudian fiqh ni tuan-tuan, dia ada istilah syar'i satu lagi. Saya tak tulis di sini, tetapi maksud istilah syar'i ni, sebagai contoh hadis Nabi SAW yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia faham dalam agama. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia faham dalam agama. Jadi yufaqihu ni, Nabi SAW guna perkataan yufaqihu. Tetapi maksud yufaqihu ni tuan-tuan bukanlah orang yang mana mengetahui paling banyak hukum hakam syarak. Tidak. Maksud yufaqihu ni tuan-tuan ialah orang yang mana memahami agama, iaitu dia memahami tuntutan agama. Yang selalu disimpulkan oleh asatidzah kami, dia kata kita kena tahu pada satu-satu masa apakah perintah Allah dan bagaimana cara nak tunaikan perintah Allah tersebut. Dan kita nak tahu apakah larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita nak jauhkan diri kita daripada larangan tersebut. Pada satu masa, satu-satu tempat, satu-satu ketika dan juga keadaan. Jadi orang yang mana kehidupan dia tuan-tuan setiap masa, ketika dan juga keadaan. Nampak tak? Dia sedar hukum Allah. Sama ada hukum yang diminta untuk buat ataupun hukum yang mana diminta untuk ditinggalkan. Dan dia tahu bagaimana untuk melakukan perintah dan untuk meninggalkan larangan, maka itu adalah satu orang yang mana telah diberi kefahaman dalam agama. Nampak tak tuan-tuan? Itulah satu perkara yang paling penting. Dari sudut syarak itu maksud fiqh yang sebenar. Sebab apa tuan-tuan? Semata-mata menghafal maklumat, ini tuan-tuan tidak menjamin orang itu memahami agama dengan sempurna. Betul tak? Ahli kitab, Yahudi Nasara tuan-tuan, mereka ni mengetahui kitab. Alladzina atainahumul kitab. Dan orang yang mana kami bagi kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui isi kandungan Alkitab itu. Kalau ya'rifunahu tu tuan-tuan, kata ganti diri ha tu, kembali kepada Alkitab. Ataupun mungkin sebahagian ulama tafsir kata ganti diri itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ala kullin tak ada masalah. Yang paling penting, mereka mengetahui isi kandungan Alkitab yang diturunkan kepada mereka sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Namun, apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka lah orang yang mana melanggar hukum hakam Allah. Mereka lah yang berani mengubah Alkitab. Nampak tak? Mereka mengubah Alkitab, bukan setakat tak buat, bukan setakat langgar. Mereka ubah hukum Allah. Nampak tak? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan,
sekadar menghafal hukum hakam tidak akan menjadikan seseorang itu by default dia ini adalah satu orang yang mana faqih dalam agama. Dia tak faham agama. Dia tahu tetapi dia tak faham. Sebab maksud faqih dalam agama ialah seseorang itu hidup beragama. Bagaimana dia taat perintah Allah, bagaimana dia tinggalkan larangan Allah. Bagaimana dia nak taat perintah Allah dengan cara yang macam mana. Dia nak tinggalkan larangan Allah dengan cara yang macam mana. Dia tahu benda tu tuan-tuan dan dia sedar. Hidup dia sentiasa berada dalam keadaan orang kata berhati-hati. Berjaga-jaga. Inilah orang yang mana betul-betul orang yang faqih dalam agama. Dan orang yang macam ni tuan-tuan Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk dia. Jelas? Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan kita tuan-tuan. Bila kita tengok zaman sekarang kan zaman viral. Dan ramai yang diviralkan adalah orang agama. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita tuan-tuan. Orang agama yang terlibat dengan salah laku seksual. Orang agama yang terlibat dengan pecah amanah. Orang agama yang terlibat dengan sekian. Jadi ini semua tuan-tuan bukti bahawasanya fiqh dari sudut syarak bukanlah dengan erti kata menghafal hukum hakam Islam. Sebab kalau nak tanya tuan-tuan, mereka adalah orang yang lebih tahu. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Betul tak? Hatta tuan-tuan kalau benda yang bersifat mencuri, salah laku seksual dan seumpamanya, ataupun makan harta orang secara batil, bukan secara hak. Ini tuan-tuan, pecah amanah dan seumpamanya. Ini tak perlu ustaz tuan-tuan. Bukan ustaz sahaja yang tahu, orang awam pun tahu. Orang biasa pun tahu. Sebab apa? Sebab benda itulah benda yang pada kita maklum minaddin bid-darurah. Benda yang diketahui secara pasti putus keharamannya di dalam agama. Namun tuan-tuan, itulah orang yang mana kalau dia berada di dalam ilmu pengetahuan, bergelumang dengan ilmu pengetahuan, boleh baca teks daripada bahasa asalnya iaitu Arab. Boleh baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah, kitab-kitab fiqh dan seumpamanya. Tetapi masih lagi kalau sekali dua tuan-tuan kita kata itu biasalah, manusia bukan maksum. Tetapi kalau berterusan hidup dengan penipuan dan seumpamanya tuan-tuan, itu satu benda yang jelas pada kita, tanda bahawasanya faqih dalam agama tuan-tuan ialah satu benda lain selain daripada tahu hukum hakam syarak. Sebab tu tuan-tuan, para ulama bila mereka bahaskan istilah bagi fiqh, dia ada istilah fiqh ni dari sudut syarak. Al-Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi An-Nu'man ibn Thabit, beliau kata, apa maksud fiqh yang sebenarnya? Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Jiwa ni, satu-satu jiwa ni dia tahu apakah tanggungjawab dia. Nampak tak? Apa benda yang kena buat, apa benda yang tak boleh buat. Kalau dia buat, dia dapat apa. Kalau dia tidak buat, apakah hukuman ataupun balasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan timpakan kepada dia. Jadi ini tuan-tuan, satu orang yang faqih, tak semestinya dia ada ijazah, ada masters, ada PhD, duduk pondok madrasah puluh-puluh tahun, tidak. Orang tua, tuan-tuan, yang mana layman biasa, petani, ataupun kita kata nelayan, tetapi bila dia belajar hukum hakam Allah, dia jaga. Dia pergi masjid maghrib isyak 3-4 kali seminggu, dia dengar ustaz mengajar, betul-betul dia jaga. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun hasil dia tak sebanyak mana dia keluarkan zakat. Dia suka bersedekah, semayang, jaga dan seumpamanya tuan-tuan. Pada pandangan syarak, orang ini tuan-tuan jauh lebih faqih daripada orang yang ada 10 juta PhD ataupun CJ madrasah sekalipun. Kalau mereka gesok, berterusan melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So itu ialah istilah makna fiqh dari sudut syarak. Jelas Kemudian yang ketiga, makna fiqh ini adalah dari sudut istilah. Istilah orang kata dalam kalangan umat Islam, maksud fiqh apa dia tuan-tuan? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabatu min adillatiha at-tafsiliyah. Bismillah. Iaitu mengetahui hukum hakam syarak yang mana melibatkan amalan kita tuan-tuan. Amalan kita ni melibatkan percakapan lisan, melibatkan perbuatan anggota, dan termasuk di dalam perbuatan tuan-tuan, amalan ialah perbuatan hati. Seperti sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang keji, itu juga termasuk di dalam amalan. Nampak tak? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Ma'rifah ni tahu. Fiqh ni tuan-tuan ialah kita tahu. Kita tahu hukum hakam syarak yang mana melibatkan amalan kita. Buat benda macam ni
halal. Buat benda macam ni haram. Buat benda macam ni dosa. Buat benda macam ni dapat pahala. Itu jelas fiqh. Nampak tak? Kita mengetahui. Orang yang mengetahui dipanggil sebagai orang yang faqih. Itu dari sudut apa tuan-tuan? Itu dari sudut istilah. Dari sudut syarak belum tentu. Nampak tak? Namun begitu untuk jadi faqih dari sudut syarak, dia juga mesti kena ada sebahagian ilmu berkaitan dengan fiqh dari sudut istilah. Sebab mustahil satu-satu orang tu dia boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu pengetahuan. Nampak tak? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu tu akan diperolehi dengan belajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka manusia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut hawa nafsu mereka. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala hantar nabi. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala wariskan ilmu kenabian tersebut kepada para ulama untuk disampaikan kepada generasi-generasi yang datang selepas daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Betul tak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita beribadat kepada mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Nampak tak tuan-tuan? So, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah sebenarnya tuan-tuan adalah orang kata permulaan bagaimana seseorang itu akan dapat fiqh kefahaman yang nombor 2 tadi dalam istilah syarak tadi. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So, kalaulah seseorang itu dia mempelajari hukum hakam syarak tetapi bukan untuk beramal, itu tuan-tuan ada sifat Yahudi Nasara dalam kehidupan dia. Nampak tak? Orang dia belajar, dia tahu ini hukum hakam syarak. Kadang-kadang dia tahu hukum itulah hukum ijma' tetapi dia tetap nak langgar. Jadi tuan-tuan, ini bukan satu tanda seseorang itu dia akan dapat kebaikan daripada ilmu yang dia perolehi. Bahkan tuan-tuan, dia sama seperti pendeta Yahudi dan juga Nasara. Tahu hukum hakam tetapi sentiasa berlawanan dengan hukum hakam. Lagi teruk tuan-tuan kalau dia menjadi pejuang untuk melawan hukum hakam. Ini lagi teruk. Jelas So fiqh dari sudut istilah yang biasa orang sebut ilmu fiqh. Apa maksud dia tuan-tuan? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Mengetahui hukum hakam syarak yang bersifat perbuatan, yang berkait dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia lah, mukallaf. Iaitu seorang yang mana cukup syarat untuk dibebankan dengan hukum hakam syarak. Satu orang yang mana cukup syarat untuk dibebankan dengan hukum hakam syarak, yang mana daripada situ akan ada perbahasan dosa dan juga pahala. Nampak tak tuan-tuan? Akan ada perbahasan dosa dan juga pahala. Jadi tuan-tuan, dan hukum hakam ni tuan-tuan, al-muktasabatu min adillatiha tafsiliyah, yang diperolehi daripada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Senang cerita tuan-tuan, dalil yang bersifat terperinci ni, dalil daripada Quran, dalil daripada sunnah, dalil daripada ijma', dalil daripada qiyas dan seumpamanya lah. Dan berkaitan dengan dalil-dalil fiqh ni tuan-tuan, dia ada satu ilmu yang lain yang disebut sebagai usulul fiqh. Maksud usulul fiqh ni tuan-tuan ialah dalil-dalil fiqh. Tetapi dalil-dalil fiqh yang bukan bersifat terperinci, tetapi dalil-dalil fiqh yang mana bersifat orang kata secara general, secara umum. Sebagai contoh, Al-Quran itu dalil, sunnah itu dalil, qiyas itu dalil, ijma' itu dalil, apa lagi? Sebagai contoh, masalah mursalah itu dalil, qaul sahabat itu dalil. Ini semua tuan-tuan dibahaskan di dalam satu bidang ilmu yang berlainan yang dikenali sebagai usul fiqh. Jadi tuan-tuan, tidak boleh tidak, sesuatu hukum syarak itu tuan-tuan dia mesti ada dalil. Nampak tak? Dan dalil dia adalah dalil yang mana bersifat terperinci. Sebagai contoh kita kata, sembahyang witir ni wajib ataupun tidak. Jadi ada mazhab yang kata wajib, ada mazhab kata tidak wajib. Dan setiap mazhab dia ada dalil-dalil dia. Sama ada daripada Quran, sama ada daripada hadis, sama ada daripada qiyas, sama ada daripada ijma' dan seumpamanya lah tuan-tuan. Nampak tak? Itu dimaksudkan daripada dalil-dalil fiqh yang bersifat terperinci. Iaitu spesifik ayat Quran yang mana, spesifik hadis yang mana, spesifik qiyas yang mana. Itu maksud dalil yang bersifat tafsili, iaitu dalil yang mana bersifat detail. Jelas tuan-tuan? Dan satu benda yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, tidak mengetahui dalil tidak bermakna tidak ada dalil.
Ini satu benda yang orang selalu salah sangka. Nampak tak? Satu orang yang mana dia tak tahu dalil. Lepas tu dia kata apa? Dia kata mazhab orang tu tak ada dalil. Ini memang masalah yang berlaku dalam ramai masyarakat. Terutamanya orang yang semangat berkaitan dengan dalil-dalil ni. Nak ikut dalil. Dia tak tahu dalil. Kemudian dia kata tak ada dalil. Saya tengok debat Mufti Syama'il Nadwi dengan Javed Akhtar ke apa nama dia. Nampak tak? Antara benda yang Mufti Syama'il Nadwi bagi tahu berkaitan dengan orang kata confusion yang ada dalam kepala Javed Akhtar tu berkaitan dengan apa yang berlaku dalam dunia dan seumpamanya. Dia kata, tak apalah kamu ada masalah confusion ke apa, kamu tak sure berkaitan dengan sesuatu benda ke apa, tu tak ada masalah. Kan? Kita pun menghadapi benda yang sama, tetapi masalahnya engkau buat keputusan Tuhan tidak ada di dalam dunia ini. Nampak tak? Kamu buat keputusan Tuhan tidak ada. Kamu tak tahu kenapa benda ni berlaku. Nampak tak? Kenapa berlaku kezaliman, kenapa berlaku peperangan, kenapa berlaku macam ni, kenapa. Itu ialah tasaulat, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala kamu dan ada dalam kepala orang lain pun. Tetapi daripada persoalan itu, kamu buat keputusan Tuhan tak ada. Itu berhajat kepada dalil. Nampak tak? Kenyataan Tuhan itu tak ada ialah satu kenyataan yang berhajat kepada dalil. Persoalan-persoalan dalam kepala kamu, itu bukan dalil. Itu perlu diselesaikan. Perlu dibahas dengan orang yang mana mempunyai kemampuan untuk bahas benda tu. Tapi kalau kamu kata Tuhan tak ada kerana confusion yang ada dalam kepala kamu, kamu telah mendahului orang kata neraca ilmiah dalam menilai ataupun menghukum sesuatu. Sama juga bila kita baca kitab-kitab fiqh yang kecil-kecil ataupun kita hadir ke kelas, ustaz-ustaz mengajar kitab-kitab kecil dan ustaz-ustaz ini tidak membiasakan diri mereka dengan memberitahu dalil kepada para pendengar. Jadi kita buat kesimpulan apa tuan-tuan? Oh, mazhab ni tak ada dalil. Sebab tak dengar apa dalam tu sebut qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu, kita tak dengar, kita tak jumpa dalam 2-3 kitab kecil. Tidak bermakna fiqh itu tidak ada dalil. Sebab mustahil tuan-tuan. Para ulama yang mana mereka ini adalah ulama waris para Nabi, mereka bercakap berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dalil. Mustahil. Sebab orang yang berkelakuan sedemikian rupa tuan-tuan, instead of dia nak jadi ulama, dia ni tuan-tuan adalah satu orang fasik. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita tuan-tuan, rahmatullahi alaihim ajma'in, orang yang mana bercakap berkaitan dengan agama Allah tanpa dalil, mereka adalah orang yang fasik. Dan ini adalah salah satu perkara yang disifatkan sebagai dosa-dosa besar hatta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran. Wa an tusyriku billah, kamu mensyirikkan Allah, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu bercakap berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala benda yang kamu tidak ketahui. Antara benda yang bercakap berkaitan dengan Allah yang kamu tidak ketahui ialah kamu bercakap berkaitan dengan agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan, kenyataan bahawasanya ini tidak ada dalil, seolah-olah secara tidak langsung kita telah menuduh orang yang membuat kesimpulan hukum itu sebagai satu orang fasik. Sebab kita telah menuduh dia bercakap tanpa dalil. Nampak tak? Dan benda ni tak pelik tuan-tuan. Ada orang sampai tahap macam tu. Saya bagi tahu tuan-tuan semalam dalam kelas fiqh contoh, apabila berbahas berkaitan dengan solat lelaki perempuan ni tuan-tuan, dia ada beza ataupun tidak ada beza. Masalah masyhur, bukan sehari dua ni timbul. Benda dah dibahaskan daripada dulu lagi. Adakah solat lelaki dan solat perempuan ada beza? Sebahagian ulama kata ada beza. Sebahagian ulama kata tidak ada beza. Jadi yang kata ada beza pun ada dalil. Yang kata tidak ada beza pun ada dalil. Nampak tak? Cumanya apa yang nak dibahaskan, apa yang berlaku? Ada orang kata Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu solatlah sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi Nabi SAW
Ini pendalilan dia. Nabi SAW bercakap hadis ini untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Jadi dia kata siapa yang mana cakap ada beza solat antara lelaki dan perempuan, maka dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mana berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia sediakan tempat tinggalnya di dalam neraka. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian bila kita cek siapa yang kata ada beza antara lelaki dan perempuan dalam solat, tuan-tuan akan jumpa nama seperti Asy-Syafi'i, mungkin satu riwayat daripada Imam Ahmad, dan tuan-tuan akan jumpa ini ialah mu'tamad dalam mazhab Hanafi, dan tak silap saya lagi ini mungkin pendapat Al-Imam Abi Amr Al-Auza'i rahmatullahi alaihim jami'ah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, bila kita mengatakan seseorang itu bercakap tanpa dalil, secara tidak langsung kita telah menuduh orang yang membuat kesimpulan hukum macam tu sebagai satu orang fasik, sedangkan mereka ialah ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama telah sampai ke darjah ijtihad, telah disepakati oleh umat manusia mereka ialah ulama-ulama pewaris para nabi dan seumpamanya. Betul, ulama tidak maksum. Tetapi adakah mereka tidak maksum sampai kepada tahap mereka sengaja untuk menyalahi hukum Allah dan juga hukum Rasul? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Nampak tak? Jawapannya tidak. Apatah lagi kita nak tuduh mereka ni sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara yang mana adalah satu perkara yang sangat tidak patut berlaku dalam kalangan umat Islam, yang kalau dia belajar tetapi masih lagi berlaku salah faham yang teruk macam ni. Jelas kan tuan-tuan? Ta'rif fiqh itu sendiri apa dia tuan-tuan? Hukum hakam syarak yang melibatkan perbuatan mukallaf, manusia, hamba yang cukup syarat untuk dibebankan dengan hukum, yang mana diperolehi daripada apa tuan-tuan? Diperolehi daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Dan masalah dalil ni tuan-tuan, dia bukan Quran Sunnah semata-mata. Dalil ni tuan-tuan memanglah Quran Sunnah yang paling asal, tetapi dia ada benda lain, dalil-dalil yang lain, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, syar'u man qablana, itu ini tuan-tuan, yang mana pada penghujungnya semua dalil-dalil yang saya sebut tadi tuan-tuan, dia adalah berasaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jelasan tuan-tuan? Kenapa benda ni saya highlightkan sangat? Supaya apabila tuan-tuan berhadapan dengan isu-isu fiqh, nampak tak? Tuan-tuan tengok ulama berselisih pendapat. Jadi tuan-tuan, kalau belajar dah sampai kepada satu tahap, terutamanya isu berkaitan dengan puasa ni tuan-tuan, yang isunya tak banyak mana lah. Betul tak? Isu berkaitan dengan puasa ni, isu yang mana tidak banyak sangat. Sebab apa tuan-tuan? Yalah, puasa ni satu benda yang mana kita boleh kata dia terkepung lah. Maksudnya perbahasan dia tu tak banyak sangat. Dan kita telah puasa untuk tempoh berpuluh kali dalam hidup kita. Mungkin ada orang dah puasa 40 kali, 50 kali. Jadi tuan-tuan, mungkin bila dia semakin belajar, dia tertanya-tanya, kenapa ulama berselisih dalam permasalahan ini? Nampak tak tuan-tuan? Kenapa yang ni kata batal, kenapa yang ni kata tak batal? Jadi dia nak tahulah dalil bagi yang kata batal, dan dia nak tahulah dalil bagi yang kata tak batal. Bukanlah sampai kepada tahap untuk dia tentukan, oh dalil ini yang paling kuat dan seumpamanya. Dia tak mampu pun untuk tentukan. Tetapi at least dia nak cuba upgrade ilmu pengetahuan dia. Nampak tak tuan-tuan? Dia nak cuba upgrade ilmu pengetahuan dia. Dia tahu mazhab Syafi'i dalam bab ini, kenapa dia kata batal? Oh, ini dalil dia. Mazhab Hanafi, kenapa dia kata tak batal? Ini dalil dia. Mazhab Syafi'i kata orang yang batal puasa kerana berjimat pada siang hari Ramadan sahaja, yang kena apa? Yang kena bayar kafarah uzma, kan, denda yang besar tu. Dan itu pun hanya untuk si lelaki tu saja, isteri ataupun perempuan tu tak kena, kan, yang bebas hamba dan seumpamanya. Tetapi kenapa mazhab lain ada yang wajibkan hatta ke atas perempuan? Kenapa ada mazhab lain kalau dia buka puasa tanpa keuzuran, dengan makan minum pun dikena kafarah uzma tu? Jadi dia akan cuba untuk mengetahui perkara tersebut, dia nak upgrade ilmu pengetahuan dia. Benda ni pada saya tidak ada masalah tuan-tuan.
Nampak tak? Sebab tak ada orang pun yang boleh menghalang orang lain untuk belajar. Cuma kita akan halang orang yang mana tak sedar diri masa dia dalam proses belajar. Jelas Orang yang mana dia tak sedar diri, bahasa Arab tak tahu apa, usul fiqh tak pernah belajar, fiqh pun mungkin dengar sikit sebanyak, hadis tak pernah belajar, tafsir tak pernah belajar, apatah lagi nak belajar berkaitan dengan qiyas dan seumpamanya. Tiba-tiba dia kata inilah pendapat yang paling rajah. Inilah pendapat yang paling kuat. Oh, pendapat lain ni bersalahan dengan sunnah. Mereka mendahulukan akal fikiran imam-imam mereka berbanding dengan Al-Quran dan sunnah. Baik, who are you, baik? Who are you at the first place? Nampak tak? Who are you at the first place? Wallahu a'lam bissawab. Jelas tak tuan-tuan? So, mukallaf ialah seseorang yang dibebankan dengan hukum hakam syarak apabila mencukupi syarat-syaratnya. Syarat seorang mukallaf biasanya tuan-tuan Islam, berakal, baligh, sempurna panca indera dan sampai dakwah yang sempurna kepadanya. In general kita semua ni tuan-tuan adalah satu orang mukallaf. Dan ini pun saya dah isyaratkan tadi. Dalil-dalil syarak terbahagi kepada dua kategori utama. Satu dalil yang mana kita namakan sebagai dalil umum. Istilah dia dipanggil adillah ijmaliyah, iaitu dalil umum, general evidences in Islam. Sebagai contoh, Al-Quran itu dalil, sunnah itu dalil, ijma' itu dalil, qiyas itu dalil dan seumpamanya. Dan satu lagi dia panggil dalil-dalil terperinci, iaitu adillah tafsiliyah. Dalil-dalil yang terperinci ni tuan-tuan ialah dalil khusus berkaitan dengan sesuatu isu fiqh. Seperti hukum membaca Al-Fatihah dalam solat. Nampak tak tuan-tuan? Sebagai contoh, kalau kita solat berjemaah lah, makmum wajib baca Fatihah tu pun tidak. Jadi ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Dan yang kata wajib ada dalil, yang kata tak wajib ada dalil. Dalil ni tuan-tuan, sama ada ayat yang khusus berkaitan dengan isu itu dalam Quran, ataupun hadis yang khusus berkaitan dengan isu itu, ataupun mungkin di sana ada ijma' yang khusus, ataupun ada qiyas yang khusus, ataupun ada qaul sahabat, pendapat sahabat yang khusus dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Itu dinamakan sebagai adillah tafsiliyah. Dalil yang terperinci, ataupun sebagaimana kawan kita kata ni, dalil yang mana bersifat juz'i. Apa maksud juz'i? Khusus bagi satu-satu isu. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tuan-tuan, fokus. Ini ialah prinsip kedua tuan-tuan yang perlu dibahaskan. Fokus kajian ilmu fiqh ni tuan-tuan apa dia? Fokus kajian ilmu fiqh ni apa dia tuan-tuan? Dalam bahasa yang mudah, fokus kajian ilmu fiqh ialah batang tubuh seorang mukallaf. Batang tubuh mukallaf. Nampak tak? Berdiri dia, duduk dia, bergerak dia, senyap dia, makan dia, minum dia, bercakap dia, diam dia. Apa hukum syarak pada waktu tersebut? Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan tak pelik. Orang tak suka dengan orang belajar agama ataupun orang beragama. Sebab di sisi mereka, mereka ini adalah seperti polis moral. Nampak tak? Mereka ni adalah seperti polis moral. Dan benda ini semakin meresap tuan-tuan dalam masyarakat. Hatta orang yang pakai tudung, pakai kopiah pun dia mula rasa jaki kalau orang bercakap berkaitan dengan hukum hakam. Ataupun mengkritik perbuatan orang-orang tertentu yang mana dilakukan secara orang kata tersebar. Nampak tak? Disebarkan dalam media sosial dan seumpamanya. Jadi orang kritik secara tersebar juga dalam media sosial. Jadi tuan-tuan akan dengarlah berkaitan dengan ini ialah polis moral. Benda ni tuan-tuan dia akan melibatkan pelbagai isu. Tuan-tuan dia akan melibatkan pelbagai isu. Sama ada isu pergaulan bebas, isu berkaitan dengan hiburan, isu berkaitan dengan LGBT, isu berkaitan dengan itu ini. Tuan-tuan akan jumpa, engkau siapa? Engkau siapa? Nak nilai-nilai orang. Alah macam kau baik sangat. Engkau. Tuan-tuan tahu tak? Memang benda tu yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan apa yang disebut oleh masyarakat ni tuan-tuan, highlight hukum, lakukan amal ma'ruf, suruh buat benda baik, nahi mungkar, ini ialah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab orang yang belajar agama dan tanggungjawab orang beragama. Namun pada masa yang sama kita kena jagalah cara kita, bahasa kita,
penulisan kita, tutur kata kita dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab memang fokus ilmu fiqh ini ialah perbuatan mukallaf. Benda yang dia buat ni, wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, harus ke, sah ke, batal ke? Nampak tak tuan-tuan? Tak bolehlah bila berlaku kebejatan dalam masyarakat, terutama melibatkan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Sebagai contoh, tuan-tuan akan tengok ni berkaitan dengan water festival ke apa ke, kita tak tahu. Sebagai contoh. Jadi takkanlah satu orang yang belajar agama dia nak senyap. Takkanlah satu orang yang ada kefahaman agama dia nak senyap. Maksiat dilakukan secara terang-terangan. Dipromosikan sebagai wajah bagi negara pula untuk tarik pelancong dan seumpamanya. Tuan-tuan, tak boleh. Kita tak boleh senyap. Dan setiap seorang tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan sekadar kemampuan dia. Betul tak? Hadis Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa yang lihat dalam kalangan kamu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Ini ialah kata perintah daripada Nabi SAW. Wajib untuk ubah. Dengan tangan maksudnya jika dia ada kekuasaan. Kalau zaman sekarang tuan-tuan dengan tangan, orang boleh menulis dalam media sosial dan seumpamanya, dia kena tulis. Dia kena sampaikan bantahan dia. Dengan cara apa sekalipun. You nak guna ikut perlembagaan ke, you nak ikut rukun negara ke, you nak ikut Quran sunnah ke, yang paling penting you kena sampaikan bantahan. Nampak tak? Falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan lisan dia, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dia kena benci dengan hati. Dan ulama kita kata dia kena doa supaya Allah Subhanahu wa taala islahkan pemimpin, supaya Allah Subhanahu wa taala islahkan masyarakat, supaya tidak pergi kepada tempat-tempat maksiat dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? So itulah fokus kajian ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tuan-tuan, kita duduk di rumah orang tanpa kebenaran hukum dia halal ke haram. Kita pakai sebagai contoh pakaian orang untuk solat, guna air orang untuk solat, guna bilik orang untuk solat tanpa kebenaran tuan dia. Solat itu sah ataupun tidak? Nampak tak? Isu fiqh, satu buah jatuh dalam kawasan rumah kita, boleh dimakan ataupun tidak daripada pokok jiran sebagai contoh. Itulah isu fiqh tuan-tuan. Fiqh ni ialah kita nak kena tahu hukum hakam syarak bagi setiap perbuatan mukallaf. Nampak tak? Adakah dia wajib? Adakah dia makruh? Adakah dia sunat? Adakah dia haram? Adakah dia sah? Dia batal? Adakah dia harus? Dan seumpamanya. Jelas tak tuan-tuan? So tuan-tuan, sebab tu kata para ulama, selagi mana kita berakal, tuan-tuan, kita tidak akan lepas daripada hukum hakam Allah. Sebelum kita bergerak melakukan sesuatu, kita kena tahu hukum hakam Allah dalam bab ini. Boleh dibuat ataupun tidak boleh dibuat. Kalau boleh dibuat, macam mana kita nak buat? Kalau tidak boleh dibuat, macam mana kita nak tinggalkan? Nampak tak tuan-tuan? Itu satu perkara yang sangat penting. Jadi sama juga kalau kita nak relate benda ni dengan puasa kita tuan-tuan. Sebelum kita nak buat sesuatu, kita kena tanyalah, benda ni boleh buat ke tak boleh buat? Benda ni akan batalkan puasa ataupun tidak? Nampak tak? Benda ni akan menyebabkan aku kena qada ke, nak kena bayar fidyah ke, macam mana? Jadi itu ialah orang kata fokus kajian bagi fiqh. Dia punya permasalahan banyaklah yang kita akan bahaskan nanti. Okey, hasil daripada pengajian, faedah daripada pengajian. Ini benda yang tuan-tuan kita semua boleh fikir. Yang paling penting tuan-tuan beramal berdasarkan neraca ilmu. Kerana ini adalah syarat untuk sesuatu amalan itu diterima. Nampak tak tuan-tuan? Ini adalah satu syarat untuk amalan itu diterima. Selain daripada kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, kita kena buat sesuatu dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerintahkan baginda Nabi SAW untuk minta tambah satu benda kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Allah, tambahlah kepada aku ilmu. Nampak tak? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan cara dia belajar. Dan berapa banyak ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang pada penghujungnya menyimpulkan ke arah kepentingan ilmu pengetahuan. Sehingga kan ulama kita kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan sesiapa yang mana beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka amalnya tidak akan diterima dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi ulama yang terima talabul ilmi faridah ala kulli muslim, menuntut ilmu tu fardu ke atas setiap umat Islam,
lelaki ataupun perempuan, ini tuan-tuan adalah dalil yang dipegang oleh ramai ulama walaupun berlaku perselisihan dari sudut status, tetapi secara umumnya para ulama berpegang dengan hadis ini dan ia khusus untuk ilmu yang mana bersifat fardu ain ke atas setiap individu. Kalau individu tu dia kena belajar ilmu sebanyak ni, maka menjadi kewajipan kepada dia untuk belajar. Kalau individu yang lain, dia punya kewajipan untuk belajar tu lagi tinggi sebab dia terlibat dengan lagi banyak masalah macam perniagaan ke, nikah kahwin ke apa ke kan. Maka tuan-tuan pada waktu tersebut kewajipan untuk dia belajar lagi banyak. Orang yang mana dia just duduk rumah, isteri sebagai contoh, dia tak pergi ke pasar, tak pergi beli barang, dia tak pegang duit, semuanya dilakukan oleh suami yang mithali dan dia isteri yang mithali. Maka tuan-tuan tidak menjadi kewajipan kepada isteri untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan hukum hakam jual beli, hukum hakam pinjam meminjam dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? So, yang paling penting beramal berdasarkan neraca ilmu kerana ia adalah salah satu syarat untuk amalan diterima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi, Allah Taala turunkan wahyu dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tanggungjawab kepada para ulama untuk meneruskan dakwah para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam adalah untuk tujuan ini tuan-tuan. Tujuan apa? Tujuan supaya umat manusia beribadat kepada Allah, hidup sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Nampak tak? Adalah supaya manusia beribadat kepada Allah dan hidup sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. So tujuan utama tuan-tuan kita belajar adalah untuk beramal berdasarkan neraca ilmu, iaitu sebagaimana yang Allah kehendaki. Jelas? Yang kedua, lebih yakin dengan amalan yang dilakukan. Apabila kita tahu bahawasanya amalan kita ini mempunyai dalil. Kalau kita tahu dalil daripada Quran, daripada sunnah, jadi kita semakin yakin dengan amalan. Ataupun at least kita tahu bahawasanya amalan ini adalah hasil kesimpulan daripada ulama yang mu'tabar. Walaupun kita tak tahu dalil dia secara terperinci, kita yakin dengan Imam Syafi'i, kita yakin dengan Imam Abu Hanifah, kita yakin dengan Imam Malik, kita yakin dengan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain rahimahumullahu jami'an. Dan kita telah melakukan tanggungjawab kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Nampak tak? Maka kita lebih yakin dengan amalan kita. Kita tak nak kita ditipu atas dasar sebagai contoh ini mazhab Syafi'i. Tapi bila kita Kelantan kata khabek, tahu tak khabek? Kita pergi cek kitab mazhab Syafi'i tak jumpa pun. Nampak tak? Kita telah ditipu sebagai contoh atas nama mazhab Syafi'i. Dan berapa banyak benda yang berlaku hari ini tuan-tuan, melibatkan kubur-kuburan dan seumpamanya yang mana bila kita tengok tak ada dalam kitab mazhab Syafi'i pun. Bahkan apa yang ada di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i bertentangan pun dengan benda-benda yang dilakukan tersebut. Jelas? Dan dia bawa kita kepada faedah yang ketiga, membetulkan kesilapan yang lepas jika amalan sebelum ini dibuat tanpa sebarang sandaran atau asas yang diiktiraf oleh Islam. Berapa ramai orang yang mana buat amalan ni tuan-tuan adalah berdasarkan dengar-dengar, hearsay, ataupun ilmu zaman dia sekolah rendah yang mana zaman dia dengar dulu tu pun mungkin dia dah silap. Nampak tak? Sebagai contoh yang mudah tuan-tuan, berkaitan dengan jamak qasar. Kalau kita ikut kerangka mazhab Syafi'i lah, ada orang yang mana dia kata dia nak pergi satu tempat, katalah dia nak pergi conference, dia nak duduk di tempat tu 7 hari. So dia kata memang dia pergi tempat 7 hari, memang bulat tekad dia akan duduk 7 hari. Dia dah ada tiket pergi, tiket balik sebagai contoh. Ataupun dia memang dihantar oleh syarikat dia yang mana memang itu je waktu yang diberi oleh syarikat dia. Tetapi bila dia sampai, dia jamak qasar untuk tempoh 3 hari. Kemudian hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh tu baru dia semayang tamam, sempurna dalam waktu. Tuan-tuan rasa ini betul mengikut mazhab Syafi'i? Jawapannya tak betul. Nampak tak? Bagi orang yang kes macam ni tuan-tuan, hari pertama semata-mata dia sampai, dia mesti sembahyang sempurna tamam. Nampak tak? Dalam setiap waktu solat. Jadi bila dia belajar, tuan-tuan dia dapat betulkanlah kesilapan. Dan ramai mana wanita yang mana dia salah faham berkaitan dengan darah istihadah, darah rosak. Mereka faham darah istihadah ni dalam mazhab Syafi'i ialah darah yang mana keluar selepas hari ke-15, hari ke-16, ke-17, ke-18. Itu baru dikira istihadah. Sedangkan itu bukan hakikat dia.
Nampak tak tuan-tuan? Itu bukan hakikat dia. Darah istihadah ialah darah yang mana kalau kita tengok memang keluar lebih daripada 15 hari. Tetapi istihadah ni tuan-tuan dia boleh berlaku sebelum hari ke-15 pun. Jadi benda ni macam mana dia akan tahu? Bila dia belajar. Jelas tak tuan-tuan? Apabila dia belajar. Sebab tu tujuannya kita kena belajar. Belajar ni tuan-tuan untuk hilangkan kejahilan daripada diri kita dan untuk kita beribadah kepada Allah, jadi hamba kepada Allah sebagaimana cara Allah nak. Bukan sebagaimana yang kita nak ikut hawa nafsu kita. Kalau nak ikut hawa nafsu kita tuan-tuan, nescaya Allah Ta'ala tak perlu turunkan wahyu, Allah Subhanahu Ta'ala tak perlu turunkan Nabi. Nampak tak? Shalom. Kemudian memelihara kesucian agama Islam kerana amalan yang berasaskan kejahilan akan menyebabkan Islam dipandang buruk, jijik dan hina. Ini pun antara faedah walaupun dia tidaklah orang kata bersifat zati, yang bersifat yang paling core, tetapi dia antara faedah. Jadi bila ada orang cakap Islam macam ni, macam ni, kami kata ni bukan daripada ajaran Islam. Walaupun dia ditempelkan ke dalam ajaran Islam. Walaupun yang menempelkan tu satu orang yang dipanggil alim, satu orang yang mana berpewatakan alim, pakai jubah, pakai serban, ada janggut dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, itu antara faedah-faedah yang kita akan perolehi apabila kita mempelajari ilmu pengetahuan. Jelas So, itu apa yang dipanggil thamarah. Kemudian wafadluhu, kelebihan mempelajari ilmu ni tuan-tuan secara umumnya, banyaklah tuan-tuan boleh baca di sini. Antara yang kita bahas tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Siapa Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuknya, Allah Ta'ala akan bagi faham dia dalam agama. Aku ni hanya membahagi-bahagikan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi. Ala kullin. Kemudian antara hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tidak ada hasad. La hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nabi SAW bersabda, tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya harta kekayaan dan dia menginfakkannya kepada jalan yang hak. Dan seseorang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya hikmah dan dia bertindak berdasarkan hikmah tersebut, iaitu ilmu pengetahuan tersebut, dan mengajarkannya. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Dan kepentingan ilmu ni tuan-tuan, dalam hadis ni Abdullah bin Amr ibn al-As riwayatkan daripada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan angkat ilmu secara serentak, sekaligus daripada hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat ilmu pengetahuan dengan cara mematikan ulama. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tinggalkan satu orang alim pun. Allah Ta'ala tidak tinggalkan satu orang alim pun. Maka pada waktu tersebut, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, maka mereka akan bagi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka itu sendiri sesat dan mereka menyesatkan. Jadi tuan-tuan, ilmu ni satu perkara yang penting. Apabila orang yang mana tidak berilmu memegang jawatan, ataupun orang yang berilmu, mereka membiarkan manusia bertindak sesuka hati tanpa ilmu pengetahuan. Mereka tidak menyampaikan ilmu mereka. Mereka tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagaimana sepatutnya dengan ilmu tersebut. Maka mereka akan membawa kerosakan kepada dunia ini, tuan-tuan. Nampak tak? Kalau manusia senyap, tuan-tuan, mungkar dibenarkan, dunia akan rosak. Sebab, tuan-tuan, pada benda yang Allah Ta'ala larang itu adanya mafasid. Akan adanya kerosakan. Nampak tak? Kalau manusia senyap berkaitan dengan arak, tuan-tuan tengoklah kerosakan arak. Kalau manusia senyap berkaitan dengan pergaulan bebas, wala taqrabuz zina, tuan-tuan akan nampak berapa banyak kerosakan disebabkan oleh zina. Nampak tak? Kalau tuan-tuan biarkan manusia tanpa mengikuti undang-undang, tuan-tuan akan tengok
bagaimana manusia mencuri harta yang lain. Manusia mencuri harta orang lain. Nampak tak tuan-tuan? Antara maksud syarak daripada penurunan agama, bahkan kata para ulama bukan agama Islam yang zaman sekarang sahaja, bahkan semua para Nabi alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan set syariat untuk jaga maksud syarak ini, untuk jaga agama, untuk jaga nyawa, untuk jaga nasab, untuk jaga harta dan untuk jaga akal. Jadi tuan-tuan, kalau kita benarkan manusia menceroboh tanah orang lain, betul tak? Manusia menceroboh tanah orang lain, kemudian dibiarkan ataupun kita terlalu berdiplomasi, nampak tak? Tak kira lah siapa-siapa pun buat. Kemudian apa akan berlaku tuan-tuan? Manusia tidak akan pandang tinggi pada undang-undang dan manusia akan mula menceroboh harta benda orang lain dengan skala yang lebih besar. Nampak tak tuan-tuan? Ini semua disebabkan oleh apa? Diangkat orang yang jahil sebagai pemimpin. Diangkat orang yang jahil sebagai pemimpin. Mungkin dia zahirkan satu sudut Islam ni cantik, bertolak ansur dan seumpama, tetapi dia sembunyikan satu sudut yang lain yang berkaitan dengan Islam. Islam ni tegas terhadap kezaliman. Islam ni tegas terhadap pemilikan peribadi. Islam ni tegas terhadap masalah awam dan seumpamanya. Jadi kita zahirkan Islam is a religion of peace. Islam is a sekian. Islam is a sekian. Jadi tuan-tuan, ini semua termasuk di dalam apa tuan-tuan? Termasuk di dalam memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka itu sendiri sesat dan mereka akan menyesatkan. Jelas Mereka itu sendiri sesat dan mereka akan menyesatkan. I'm not talking politics. Kalau siapa terasa itu cerita lain. Saya pun tidak mewakili siapa-siapa pun dalam hidup saya ni. Tidak kerajaan A, tidak kerajaan B. Tidak parti politik A, tidak parti politik B. Benda yang pada saya rasa saya kena nasihat, saya nasihat. Mungkin kadang-kadang contoh yang saya bagi tu tuan-tuan, dia nampak macam menjurus ke arah satu orang. Nak buat macam mana? Biasanya contoh yang kita bagi ni tuan-tuan ialah benda yang sedang hangat berlaku dalam masyarakat sehari dua. Mungkin bila saya sedang berkuliah ataupun sedang mengajar, pada waktu tersebut berlaku isu lain daripada kerajaan B ataupun parti B, mungkin itu yang saya akan sebut. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada saya ikhlas. Antara kelebihan ilmu tuan-tuan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam, seseorang insan, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Iaitu sedekah jariah yang selalu orang terjemah sebagai wakaf, iaitu sedekah yang berpanjangan, ataupun ilmu yang mana diberi manfaat, ataupun anak yang saleh yang mendoakan untuk orang itu. Jadi tuan-tuan, ini antara 3 perkara lah yang disebut oleh Nabi SAW. Ada lagi benda-benda yang lain yang akan menyebabkan amalan tuan-tuan, amalan kita insya-Allah akan berterusan dia punya pahala. Nampak tak? Akan berterusan dia punya pahala. Jadi tuan-tuan, ini yang paling core lah, yang paling 3, yang paling masyhur dalam hadis-hadis. Jadi tuan-tuan, orang yang cerdik, dia akan berusaha bagaimana amalan dia yang dia buat di dunia ni tuan-tuan, dia punya pahala tu tidak terhenti untuk seketika sahaja. Sebagai contoh, sedekahun jariah, wakaf. Sama ada wakaf buat masjid, buat madrasah, ataupun jalan raya dan seumpamanya, apa sahaja yang mana memberi manfaat kepada orang awam. Jadi tuan-tuan, ini yang perlu didahulukan. Yang kedua, ilmu yang mana ada manfaat. Sama ada tuan-tuan mengajar sendiri ataupun tuan-tuan menjadi sebab untuk orang menyampaikan ilmu bermanfaat. Banyak tuan-tuan. Sebagai contohnya disebut oleh para ulama, hatta sebagai asnaf sekalipun. Kadang-kadang kita berada dalam satu dunia tuan-tuan, bila baitul mal kita tidak muntazim, maksudnya baitul mal kita ni secara umumnya dia tidak diuruskan dengan betul sebagaimana hukum syarak, tetapi diuruskan dengan undang-undang yang tertentu.
Maka pada waktu tersebut akan menyebabkan seolah-olah asnaf-asnaf ni tuan-tuan, dia dah jadi macam pengemis. Nampak tak? Sebagai contohlah, asnaf fi sabilillah yang ramai ulama tafsirkan berkaitan dengan jihad dan seumpamanya. Tidak dinafikan. Tetapi tidak kurang ulama yang mentafsirkan fi sabilillah ni tuan-tuan, terutama dalam dunia moden hari ini, apa sahaja yang boleh membawa kepada jihad untuk menyebarkan agama. Sebab apa tujuan jihad dengan perang ni tuan-tuan? Jihad dengan perang ni tuan-tuan, zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, jihad dengan perang ni tujuan dia apa? Kan mujahidin yang berperang, yang ditafsir dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan, ialah orang yang berjihad, jihad qital, jihad peperangan ni. Tujuan dia apa? Adakah kerana nak bunuh orang tu ataupun dia ada tujuan, hikmah di sebalik tu? Hikmah di sebalik itu adalah untuk i'la' kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tuan-tuan? Untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sebarkan agama. Jadi itu memanglah dalam bab usul tuan-tuan, benda ni besar perbahasan dia. At-ta'lil bil hikmah ni satu benda besar dalam usul. Tetapi tidak kurang ulama yang benarkan apabila hikmah itu dia jelas, bukan satu benda yang macam tersembunyi. Hikmah di sebalik pensyariatan hukum jihad tu jelas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maka kata para ulama, untuk kita, kalau kita tak mampu nak buat sendiri, kita bantu orang lain yang mana dia boleh bagi tenaga dia, masa dia, hatta untuk berhijrah, pergi ke negara non-Muslim, negara minoriti Muslim dan seumpamanya, betul tak? Jadi sepatutnya duit tu kita bantu dia. Maka ini termasuk di dalam apa tuan-tuan? Amalan yang mana berterusan. Mungkin daripada satu kalimah, satu ilmu yang diajar, satu masyarakat dapat diselamatkan. Ataupun satu orang dapat diselamatkan daripada neraka, hatta daripada kufur datang kepada iman dan seumpamanya lah kan. Mungkin satu generasi umat Islam, anak-anak muda dapat diselamatkan. Sebab tu tuan-tuan, kita sangat-sangat orang panggil apa ni, menggesa untuk tuan-tuan bantu orang, badan-badan yang jelas lah, yang buat kerja dakwah di luar sebagai contoh. Banyak tuan-tuan boleh cari. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Ada benda saya nak relate berkaitan dengan fiqh. Ataupun anak yang mana akan mendoakan untuk dia. Jadi anak yang saleh ni tuan-tuan, ulama boleh kata anak biologi ataupun anak dalam ilmu pengetahuan, ala kullin terpulang kepada tafsiran ulama tu sejauh mana Allah campakkan kefahaman berkaitan dengan makna anak di sini. Walaupun yang zahirnya dia ialah anak biologi lah. Sebab kalau anak ilmu pengetahuan tuan-tuan, dia dah termasuk dalam bab ilmu. Ataupun sebahagian ulama kata anak ini tuan-tuan, dia bukanlah kerana khususnya anak. Kawan-kawan yang mendoakan, jiran tetangga yang mendoakan, itu semua adalah orang kata hasil daripada usaha dia di dunia. Kebaikan dia di dunia menyebabkan orang ingat dia dan orang mendoakan dia. Nampak tak? So tuan-tuan, apa yang saya nak kaitkan dengan fiqh? Fiqhul asar pada zaman sekarang. Tuan-tuan, sejak daripada 3-4 minggu yang lepas, ataupun 2-3 minggu lepas, dalam grup-grup WhatsApp, tidakkah tuan melihat? Dalam grup-grup Facebook, tidakkah tuan-tuan melihat bagaimana orang mula minta derma untuk majlis buka puasa Moreh di Malaysia? Tuan-tuan tak tengok kah? Oh, satu set. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni tuan-tuan, kebanyakan daripada kita tidak ke bulu pun, most of the times. Nampak tak? Betul ada orang yang susah, tapi sampaikanlah kepada orang yang susah. Betul, kita nak sekali-sekala buat orang kata majlis komuniti dan seumpamanya, tetapi jangan sampai kepada tahap pembaziran. Dah lah buka puasa dengan hidangan yang besar-besar, duit belanja yang mahal-mahal. Kemudian Moreh pun tuan-tuan, nak penuhkan lagi perut dengan makanan-makanan yang orang kata pada penghujungnya tak berhabisan pun. Jadi tuan-tuan, daripada tuan-tuan bazirkan duit tuan-tuan, pergi kepada satu benda yang seketika sahaja. Walaupun memang hukum orang kata fadilat memberi orang makan, berbuka puasa dan seumpamanya itu satu fadilat yang besar, tetapi tidak sampai kepada tahap sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Membazir tuan-tuan. Nampak tak? Membazir, sampai kepada tahap membazir. Baiklah tuan-tuan, bagi kepada siapa? Kepada orang yang mana dia boleh guna duit tersebut tuan-tuan untuk satu benda yang lebih besar, untuk sedekah jariah sebagai contoh. Mungkin kita ada ramai lagi orang yang mana berhajat kepada tempat tinggal, orang yang berhajat kepada tempat berteduh, orang yang berhajat kepada, orang kata, inilah tuan-tuan,
macam institusi pengajian yang ada banyak lagi hutang nak dibayar dan seumpamanya, sebagai contoh electricity, bil air, itu ini, ataupun bangunan yang uzur dan seumpamanya lah tuan-tuan. Nampak tak? Kami sampai malu nak bercakap benda ni, takut last kali kami ni nampak macam you cakap macam tu sebab you nak duit kat you lah tu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kami tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak kena bagi tahu yang mana duit kita jangan bazirkan pada benda-benda yang tidak perlu, terutamanya pada bulan Ramadan. Nampak tak? Tuan-tuan, majlis buka puasa, orang bagi duit tuan-tuan, banyak pada benda yang tak perlu. Sebab tu saya tak berapa happy puasa di Malaysia. Nampak tak? Ada banyak benda yang saya tak happy dengan puasa di Malaysia. Kalau kita puasa dekat luar tuan-tuan, orang just kata macam sekadar makan, sekadar. Kalau nak buat moreh pun sekadar, tak sampai tahap membazir. Ini kadang-kadang setengah tempat tuan-tuan moreh masih lagi makanan berat. Wallahu a'lam bissawab. So saya dah membebel pada benda yang tak sepatutnya, tetapi ini sebenarnya dia berkaitan dengan fiqh juga. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tuan-tuan, nisbah kedudukan ilmu dalam kerangka ilmu Islam, ilmu fiqh ni tuan-tuan, dia adalah ilmu utama, ilmu maksud. Nampak tak? Ia adalah kesimpulan yang dicari daripada segala ilmu agama. Kenapa orang belajar bahasa Arab? Sebab orang nak faham Quran Sunnah. Apa maksud faham Quran Sunnah? Kita dapat buat kesimpulan. Nampak tak? Kesimpulan berkaitan dengan apa? Kesimpulan berkaitan dengan akidah, kesimpulan berkaitan dengan hukum hakam syarak, kesimpulan berkaitan dengan kata akhlak dan seumpamanya. Dan bila kita sebut hukum hakam syarak tuan-tuan, maksudnya dia adalah satu kehidupan yang lengkap yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan pemimpin, manusia dengan jiran, dengan ibu, dengan anak, isteri, dengan masyarakat, antara negara, negara Islam dengan negara bukan Islam, ketika mana aman, ketika mana damai, ketika mana berperang, ketika mana berkecamuk. Nampak tak tuan-tuan? Itu semua termasuk di dalam apa? Termasuk di dalam perbahasan hukum hakam syarak. Jelas tak tuan-tuan? Jadi fiqh ni adalah ilmu maksud. Kenapa orang tu belajar bahasa Arab? Sebab dia nak faham Quran Sunnah. Kenapa orang belajar Quran? Kenapa orang belajar Sunnah? Sebab dia nak faham isi kandungan. Dan isi kandungan itu tuan-tuan yang disimpulkan. Kalau berkaitan dengan akidah, orang letak dalam ilmu akidah. Kalau berkaitan dengan hukum hakam, maka orang panggil dia ilmu fiqh. Kalau berkaitan dengan akhlak dan seumpamanya, orang kata itu adalah ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dan seumpamanya. Jelas tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana isi kandungan hadis Jibril alaihissalam bila datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya berkaitan dengan beberapa perkara, betul tak? Tanya berkaitan dengan iman, tanya berkaitan dengan Islam, tanya berkaitan dengan ihsan, tanya berkaitan dengan hari kiamat, tanda hari kiamat. So itu adalah komponen utama dalam Islam. Jadi tuan-tuan, ilmu fiqh ni tuan-tuan ialah salah satu daripada komponen utama dalam Islam. So dia adalah satu ilmu yang sangat penting dalam peta pengajian Islam. Apa sahaja ilmu yang kita pelajari tuan-tuan, penghujungnya adalah untuk dapat kesimpulan salah satu daripada tiga benda ni. Sama ada akidah, sama ada fiqh ataupun akhlak. Akidah kena betul, fiqh kena betul, akhlak kena betul. Jelas tuan-tuan? So penemu pengasas bagi ilmu, tuan-tuan, saya tak boleh nak tarik berkaitan dengan penemu pengasas ilmu ni tuan-tuan, sebagaimana saya buat dalam daurah-daurah yang lain. Iaitu memang panjang lebar lah kita bahas bagaimana fiqh pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, di negara-negara umat Islam, di Kufah, di Basrah, di Mekah, Madinah, di Syam, di Mesir dan seumpamanya, sehinggalah bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab di dalam Islam dan sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, basically fiqh ni telah ada pada zaman Nabi SAW. Namun selepas dia melalui fasa zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in tuan-tuan, lahirlah figura-figura seperti Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan seumpamanya, yang mana mereka ini telah mula menulis hukum hakam fiqh dalam kitab-kitab mereka dan disampaikan kepada anak-anak murid mereka, dan selepas tu orang iktimad, pegang mereka ni sebagai tempat rujukan bertanya hukum hakam. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kesimpulannya, fiqh para ulama ni tuan-tuan ialah kesimpulan terhadap dalil Quran Sunnah dan juga perselisihan
antara para sahabat dan para ulama yang telah berlaku sebelum ini. Bila datang Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, Asy-Syafi'i ini berhadapan dengan dua benda tuan-tuan. Permasalahan yang telah wujud dan permasalahan yang baru. Permasalahan yang telah wujud ada dua bahagian, yang telah diijma'kan, disepakati, dan yang kedua yang diperselisihkan. Kalau yang diijma'kan, disepakati itu tak ada masalah lah. Namun apabila ada permasalahan yang telah diperselisihkan, sahabat berselisih, tabi'in berselisih, datang Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dengan ilmu yang Allah bagi pada beliau, beliau telah buat kesimpulan, ini pendapat aku dalam bab ni. Tetapi kesimpulan beliau tidak akan mengangkat khilaf. Ada orang lain tengok masalah yang sama yang diperselisihkan tetapi sampai kepada pendapat yang kedua. Ada yang lain sampai kepada pendapat yang ketiga. Sebab tu tuan-tuan adanya mazhab-mazhab fiqh. Jelas Adapun permasalahan baru yang berlaku pada zaman Asy-Syafi'i itu confirm lah tuan-tuan. Dia berhajat kepada ijtihad yang baru. Sebagai contoh dalam masalah kita hari ini berkaitan dengan Bitcoin, tak Bitcoin, dengan segala produk-produk baru dalam perbankan Islam dan seumpamanya. Benda ini tak wujud pada zaman Asy-Syafi'i, tidak wujud pada zaman Abu Hanifah. Jadi tuan-tuan dia berhajat kepada ijtihad yang baru pada hari ini. Yang mana ijtihad tersebut tuan-tuan adalah berdasarkan kepada Quran, Sunnah, kaedah-kaedah fiqh dan seumpamanya. Jelas Jadi tuan-tuan, so pengasas fiqh ni tuan-tuan untuk mudah kita faham ialah kita tengok melalui kerangka mazhab. Kalau mazhab kita pengasasnya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lahir pada tahun 150 Hijrah, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dan Imam Syafi'i punya legasi ni tuan-tuan diteruskan oleh anak-anak murid beliau dan ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i lebih kurang dalam 1200 tahun lebih sampailah kepada kita hari ini. Sehingga kan tuan-tuan, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang ada pada hari ini bila ada permasalahan baru, mereka ni terlalu memahami cara berfikir Al-Imam Syafi'i, kaedah-kaedah Asy-Syafi'i dalam menyimpulkan hukum. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka boleh menyatakan permasalahan ini yang baru berlaku pada zaman ini, kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i, ini hukum dia. Dia panggil istilah, dia panggil takhrij. Dia panggil takhrij fiqhi. Ini merupakan satu istilah. Kalau dalam bidang hadis kita ada takhrij hadis, tetapi dalam fiqh kita ada satu benda namanya takhrij fiqhi. Takhrij dari sudut fiqh. Nampak tak tuan-tuan? Jadi orang boleh kata, oh hukum ini kalau ikut mazhab Syafi'i ini tak sah ni. Sebagai contoh, wang kertas. Wang kertas tak ada pada zaman dulu. Tetapi bila timbul isu wang kertas ni berlaku riba ataupun tidak. Jadi ada ulama-ulama pada zaman sekarang yang mana mereka mengatakan kalau ikut kaedah pendalilan hukum dalam mazhab Syafi'i, kita boleh kata wang kertas berlaku riba padanya. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jelas Shalom. So tuan-tuan, pengasas ilmu ni ialah para imam mazhab. So daripada situ kita akan nampak mazhab ni bergerak daripada zaman imam sampailah kepada zaman kita. Ala kullin tuan-tuan, saya tak boleh nak panjangkan, saya minta masa sikit lagi. Nama yang lain bagi ilmu fiqh ni tuan-tuan adalah orang panggil ilmu furu'. Furu' ni ialah jamak bagi far'. Far' ni ialah ranting, cabang. Sebab dia lawan kepada ilmu usul. Usul ni adalah orang kata sebagai ilmu akidah tu. Nampak tak? Ilmu al-halal wal-haram. Ilmu berkaitan dengan halal haram. Ilmu syariah dan seumpamanya. Ini antara nama-nama lain lah bagi ilmu fiqh. Kemudian sandaran ilmu fiqh ni tuan-tuan adalah dalil-dalil yang ijmali, dalil-dalil umum dan juga dalil-dalil tafsili daripada dalil umum tersebut. Sandarannya adalah daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma', qiyas, dalil-dalil syarak yang lain. Jadi hukum mempelajari ilmu ni tuan-tuan, ilmu fiqh ni ada yang bersifat fardu ain, yang mana kena pada batang tubuh setiap orang tu. Seperti ibadat, jual beli, nikah kahwin. Kalau orang tu tuan-tuan dia nak pergi menunaikan umrah dan haji, wajiblah dia belajar selok-belok umrah dan juga haji. Kalau dia nak berkahwin, wajiblah dia belajar selok-belok berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan nafkah, berkaitan dengan orang kata darah isteri, bila dia boleh bersetubuh, tak boleh bersetubuh dengan isteri, berkaitan dengan talak dan seumpamanya. Nampak tak? Kalau dia nak berjual beli, wajiblah dia belajar ilmu berkaitan jual beli. Tapi kalau duit dia tak ada, dia duduk rumah, tunggu orang buat balik nasi kat dia, dia tak perlu pun belajar berkaitan dengan jual beli. Sebab itu bukan kewajipan ke atas diri dia.
Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah ni dia wajib secara kolektif. Iaitu ilmu-ilmu yang pelbagai dalam fiqh ni tuan-tuan mesti dikuasai oleh sekurang-kurangnya sekumpulan ulama Islam. Sekumpulan yang mana mencukupi bagi setiap kawasan. Jadi tak bolehlah kita ada di Saudi ataupun di Mesir ataupun di Pakistan tapi di tempat kita tak cukup. Tak boleh tuan-tuan. Sebab bila ada masalah-masalah berlaku, kita berhajatkan kepada fatwa. Jadi nak tak nak kena ada orang yang pakar melebihi daripada tahap fardu ain yang biasa. Jadi tuan-tuan, ini bersifat fardu kifayah. Kita kena ada yang pakar dalam kewangan Islam. Kita kena ada yang pakar dalam bab haji umrah. Kita kena ada yang pakar dalam bab zakat. Kita kena ada yang pakar dalam bab nikah kahwin. Kita kena ada yang pakar dalam bab siasah syariah. Kita kena ada yang pakar dalam bab harta benda awam, tanah tak tanah dan seumpamanya. Betul tak tuan-tuan? Kita kena ada pakar dalam harta benda awam ni melibatkan emas tak emas, perak tak perak, lombong tak lombong. Ini semua kita kena ada. Jadi ini tuan-tuan, adakah wajib ke atas setiap batang tubuh umat Islam di negara Malaysia ni wajib belajar? Tidak. Itu bukan satu benda bersifat fardu ain, tetapi dia adalah satu benda yang mana bersifat fardu kifayah. Jelas? Dan yang ketiga adalah sunat. Apa sunat ni tuan-tuan? Fardu ain kita dah belajar, fardu kifayah orang dah buat, tetapi kita nak belajar benda yang orang kata luar daripada kewajipan. Sebagai contoh, tuan-tuan nak tahu berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan perbankan Islam. Tuan-tuan nak belajar sunat. Tuan-tuan nak belajar berkaitan dengan qiraat Al-Quran yang pelbagai. Sunat. Tuan-tuan nak belajar fiqh perbandingan. Selepas tuan-tuan dah sempurnakan belajar fardu ain tuan-tuan, sunat. Tuan-tuan nak belajar tadabbur Quran, tafsir, hadis, nak tahu jarah ta'dil, nak tahu perawi fiqah tak fiqah, sanad bersambung tak bersambung, sunat. Tetapi make sure you kena belajar benda fardu ain atas diri you dulu. Ini fiqah tak belajar, sibuk nak pergi belajar hadis sahih dhaif ataupun fulan dhaif, fulan fiqah, fulan kadzab. Ini satu benda yang silap dalam ilmu pengetahuan. Nampak tak tuan-tuan? Seseorang itu dia kena tunaikan pelajaran fardu ain dia dulu. Lepas dia dah belajar fardu ain, barulah dia belajar benda lain. Okey tuan-tuan. Prinsip yang ke-10, isu-isu dan topik perbincangan ilmu, terdapat pelbagai isu yang dibincangkan dalam ilmu ini, ilmu fiqh ni tuan-tuan. Ilmu fiqh ni ialah ilmu yang paling luas. Dia melibatkan seluruh kehidupan tuan-tuan. Sama ada dari sudut ibadat dengan pelbagai rencam dia, dari sudut taharah, dari sudut salat, dari sudut puasa, zakat, haji, umrah. Betul tak? Kemudian dalam bab muamalat, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan tukar tak tukar duit, berkaitan dengan sewa, berkaitan dengan pinjam meminjam, berkaitan pertanian dan seumpamanya lah. Kemudian berkaitan dengan kekeluargaan, ini satu bab yang khusus. Berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan perundangan, berkaitan dengan negara, ketenteraan dengan ketenteraan dan seumpamanya. Ini semua tuan-tuan ialah perbahasan berkaitan dengan ilmu fiqh. Tidak ada satu benda punya berkaitan dengan kehidupan manusia tuan-tuan kecuali mesti ada hukum Allah padanya. Apa hukum tuan-tuan? Sebagai contoh, teks. Wajib bayar tak wajib bayar? Apa hukum satu orang tu dia lari daripada bayar teks? Itu pun satu benda yang mana dibahaskan dalam fiqh. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So secara umumnya ini adalah 10 prinsip asas yang saya telah cepat-cepatkan. Harapnya tuan-tuan nampaklah apa yang bila orang tanya, you pergi belajar apa tu? Belajar fiqh. You masuk kelas Nasai tu, yang Wahabi tu belajar apa? Belajar fiqh. Fiqh apa? Fiqh Syafi'i ke fiqh Wahabi ke? Tunggu dulu, baru episod pertama. Minggu depan baru kita tengok yang kedua. Nampak tak? At least you can explain. What the heck is fiqh? Apakah itu fiqh? Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada insya-Allah kita berhenti. Dalil juz'iyah i'la kalimatillah umat Islam ditindas, AJK masjid sapu makanan infak awal-awal lagi sebelum agihan dibuat. Lalas tak cukup. Banyak tuan-tuan. Wallahil azim, thumma wallah. Kalau tuan-tuan tahu berapa banyak soalan yang sampai kepada saya yang ditanya oleh imam-imam muda-muda nombor 2, nombor 3 yang tidak ada kudrat ni tuan-tuan berkaitan dengan penyelewengan duit masjid, tabung masjid. Wallahu alam, saya pun tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang tuan-tuan dia orang buat muka bodoh je depan duit kan.
bagi-bagi bedak-bedak tabung Ramadan, dibuat iklan khusus untuk Ramadan. Ni kalau tuan-tuan bahas dalam bab wakalah, dalam bab perwakilan. Jadi bila buat tabung Ramadan untuk imam, orang bagi dengan niat untuk disampaikan kepada imam tarawih sebagai contoh. Jadi semua tuan-tuan wajib diberi kepada imam. Dia tak boleh, tak apalah banyak sangat ni kita bedak, kita bagilah Tok Siap ni, kita bagi orang tu, kita bagi orang ni dalam kalangan AJK. Ini semua tuan-tuan makan harta orang secara haram. Dan berlaku di mana? Berlaku dalam masjid. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tak ada ilmu ataupun nafsu syahwat. Wallahu alam bissawab. Satu surau plan collect sampai 80k. Bazir 80k. Kalau tuan-tuan bantu sebagai contoh, Japan Dakwah Center sebagai contoh. Betul tak? Yang asatizah kita macam Dr. Abdul Basit, Dr. Abdullah Bukhari dan seumpamanya. Mana tahu kok lepas ni jadi Japan Sapporo Dakwah Center pula akan melalui NGO. Saya tak naklah terlibat, saya memang tak suka terlibat NGO ni tuan-tuan. Yang tu bagi orang lain urus. Kalau nak bagi kepada saya, maksudnya NGO terbagi atas dasar kerja saya sebagai da'i ke apa, macam makan gaji, itu tahan. Tapi kalau saya nak mengurus, saya pun tak yakin dengan diri saya. Sekarang ni saya bolehlah kata ke orang sebab saya tak ada duit. Nampak tak? Tapi cuba kalau datang gila babi saya tuan-tuan, nak buat NGO, saya seorang yang one man show, tak kekaya aku. Nampak tak? Tuan-tuan, orang boleh hari ni kan, dalam apa panggil, dalam media sosial, yang tu seleweng 4.2 juta, yang tu seleweng banyak ni, yang ni seleweng banyak ni. Macam ustaz ni memang boleh jadi kaya tuan-tuan duduk Malaysia. Wallah. Memang wallah boleh jadi kaya. Tapi dia kena pandai lah projek diri dia. Tuan-tuan, plan collect 80k habis dalam 1 bulan untuk makan, untuk perut. Tuan-tuan tak pernah dengar. Saya pun makan banyak tetapi tak adalah sampai nak habis 80k sebulan. Maksudnya, adakah benda yang lebih teruk berbanding dengan benda yang dipenuhkan dalam perut satu orang anak Adam? Tuan-tuan, benda yang mana penuhkan dalam perut anak Adam kemudian 80k kot. Dahlah dana awam. Dana awam. Pandai pula kita sebut dana-dana awam, duit awam. Bolehkah kalau ikut pandangan mazhab lain berdasarkan penerangan guru kita? In general boleh. Kalau perlu. Saya pun banyak je bagi tahu pendapat orang lain untuk ditaklid, terutamanya bila berhajat. Barakallahu fikum. So naktafi bihadzal qadar tuan-tuan. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.